Tapi Bella dah ada rupa ni daripada umur Bella berapa? Apa maksud awak? Apa maksud lagu ni? Tak, muka dia macam ni daripada dulu sampai sekarang tak berubah-ubah, kau faham tak? Cuba betul tak? Muka Bella ni daripada dia, maknanya dia berupa ni dah daripada dulu. Okey. Cuba kau Google muka Radin dulu, kau tengok perubahan dia. Ji, kau buka IG aku je, Ji. Kau buka IG aku nak story aku. Oh, yang Radin post tu. Itu 2019. Dah kau tengok 2019. Buka. 2019. Yang aku berlakon dengan Bella tu. Ya, kau pernah lagu Bella kan? Kau tengok kau 2019. Bukan backshot. Ni. Nama ke lain? Wow. Tak, bukan yang ni. Yang ada yang sebelum ni, yang kat kedai makan tu. Yang saya ni adalah yang scene dia dekat kedai makan tu. Dia ingat tak? Itu. Dia kan post tu. Itu 2016 kot. 2000 berapa? 16. Okey, tengok Saya muka tak berubah. Saya je kata apa berubah. yang Nabil cuba sampaikan tak faham. Saya pakai surat Afghan tu. Tak, maksudnya Bella Bukan. maknanya tak berubah lah. Ni, kau tengok ni. Inilah maksud saya, nampak? Okey. Okey, tengok. Okey, tengok dia sekarang. Tapi kalau ikutkan Leher. Yalah, muka sama je. Saya je lain. Itu pelajaran KRT. Itu dalam kemarin hidup kan? KRT. KRT Kenapa bagi Malaysia di sini tiga bagi anak lama-lama KRT. Ada KRT dulu. Power 5G tambahan kelajuan tanpa batas. Power 5G tambahan kelajuan. Yep. Tapi bagus juga cikgu. Strong Cari cikgu. Tapi bagus juga cikgu. Stay strong. Jangan garang. Kenapa guru sepadan? Mana makan accent ni? Saya dulu kelas KRT. Si siapa nak tahu. Nanti Bella akan call dia. Nanti Bella bagi tahu. Saya perform. Tapi kau pakai baju macam Sudirman semua tau. Boleh. Satu lagu je. Ada band. Sampaikan salam. Cuba nyanyi. Kenapa banyak terasing? Okey, boleh. Cuba ambil chorus sekejap. Nak tengok. Tak ya. Aku ni boleh nyanyi. Kalau macam tu problem tu. Dia dah buat surprise dekat Zira. Surprise tengok live ni. Dia ada live dia sendiri. Mesti ada cikgu yang kita ingat daripada dulu sampai sekarang. Kehidupan dia yang tu. Jasa cikgu banyak. Jasa cikgu akan dikenang sampai mati. Dia lah mengajar kita A, B, C, mengajar kehidupan, mengajar erti sakitnya di lautan. Kena dapat yang macam tu. Murah. Tapi Korang buat apa? Korang dah makan ke? itu cikgu reliable. Waalaikumsalam. Murah dan reliable. Mencari bagian pas berapa tanah. Songnya. Kena ambil tahu juga cikgu pun manusia dia. Sebab dia orang akan terbawa-bawa dalam kerja dia orang. Gigi. Tak, tu ada nasi lemak tu aku nak ambil. Tahu ya? Kat sirang ni kot. Sebab tidur je. Din, tahniah Dengar dah masuk gym. Nabil Ahmad Azhar Radin dan juga Bella Asila dibawakan oleh Salcom DG. Bella, Bil. Yo. Korang perasan tak? Era kita sekarang ni bukan lagi pasal tunggu esok atau lusa. Era kita ni semua pasal hidup in the moment. Dan inilah masanya untuk kita kuasakan era kita dengan Celcom Digi Prepaid 5G. Din, Bella, tak payah tunggu lagi, semuanya kita boleh buat sekarang. Apa dia? Nak tahu stream drama kegemaran, Sekarang. push rank dalam game, Sekarang. kejar impian pun Sekarang tak payah tunggu-tunggu dah, sebab inilah era kita. Kuasakan dengan power 5G tambahan, kelajuan hyper tanpa batasan dan hiburan tanpa henti dengan Prime Video dan juga View. Tak kisah dekat mana je korang berada. Masa untuk bergerak lebih jauh, berhubung dengan lebih rapat dan buat semuanya sekarang. Celcom Digi Prepaid 5G tanpa batas dicipta untuk era kita. Era muzik terkini. Beri Bella, ada apa Bella? Meeting. Ada meeting. Tapi pukul 12.
Nabil Ahmad Azhar, Jasmine Radin dan juga Bella Asila dibawakan oleh Salcom DG. Bella, Bil, korang perasan tak? Era inilah sejak impian video dan juga kisah. Gigi, hari ni lapar ada, haus ada. Nisa, Pak Azad tak ada. Pak Azad tak ada, kita semua lapar ke? Hina ke? Nah, ambil duit ni. Aku tak nak balance. 50 dia cukup ke? Cukup lah, air berapa ringgit je. Apa? Fresh orange saja dah 10. Ya ke? Apa fresh orange mahal sangat? Pak Azhar spend sehari 150 tau. Aduh, Kau ni grader nombor 1. Kau nombor 1. Dia nak air berapa? Kau bagi 50. Nak air berapa kat bawah? Nah, Air panas ke? kalau tak cukup aku ada painkiller. Painkiller ke tu? Painkiller. Kalau gastrik boleh ke? Kecil janganlah. Gesi tak boleh kan? Tak, ini untuk operate gigi hari tu. Tak apa lah tak nak. Nil air apa Nil? Unless kalau dia ada Bali. Bali panas. Balik dia kot. Bali Saya panas. nak tembikan no sugar. Saya nak kopi ais. Ui, menarik lah kopi ais kan. Sedap kopi ais dia. Pandai budak tu buat. Bawa. Ikutnya kalau Saya nak makan tembikan no sugar. roti apa. Yogurt lah kalau ni. Roti yang sedap Gastrik. tu apa-apa yang ada gula ke. Pergi je beli roti je. Roti. Ni ikut. Roti yang macam yang ada ban-ban yang bukan dekat Aisyah, yang dekat dalam ni. Oh, dah tu. Tak, tadi dah guys, dah breakfast. Cuma bila kalau gastrik memang lama. Semoga nak buat suami dah berapa lama tadi? Semalam, Alhamdulillah semalam genap 9 tahun. 9 tahun dah. Semoga nak buat dengan suami dah berapa lama tadi? Ada apa? Semalam genap YB hari ni dia semalam pergi menerima 9 tahun dah. Pas kahwin tu dia jadi okey, dia jadi baik. Dulu-dulu Saya tengah benda ni biasa. mentality. Sama dari jodoh. Dia main peranan bagus. Dia tak ke mana. Macam mana seorang Kalau ni. official bercinta macam Bella. Suara dia macam Tok T. Macam awak, suara macam Once. Macam tu. Waalaikumsalam. Faham tak? Kan? Anugerah buku. Boleh adjust ke? Memang sama lah suara dia. Kalau bercakap menyanyi lah kot. Nyanyi. Sedap. Hai. Ustaz mana? Tadi yang lalu. Oh, Ustaz yang lalu. Tunggu dia call. Yeah. Ni tengah try Once ni. Boleh. Dari tujuh langit. Waalaikumsalam. Good morning. Orang sabar rindu Bella, kami pun rindu juga. Namun rindu tak akan berbunga Jika tidak harap rahmatku, jika tidak beroleh simpati. Bagi saya. Tanpa undangan Diriku kau tinggalkan, tanpa putusan kau buatku merana. tak mengapa Dirimu tega mencari cinta, tiada rahasia. khianati cinta. Oh itu, khianati cinta. tanpa undangan. Terima kasih. Bila nyanyi lagu apa? Nyanyilah Radin. Hah? Orang kata nyanyilah. Kau nak nyanyi lagu apa? There we go. Nyanyi lagu Afgan. Menyanyikan lagu ini Lagu duet lah. dalam riang dan gembira. Marilah engkau bersama. Ifa. Menyanyikan lagu ini. Razia. Kedik-kedik Bella. Yang mana? Dua.
Lama-lama Azhar Jasmine Radin dan juga Bella Astila in the vibe. Power 5G tambahan kelajuan tanpa batasan dan hiburan tanpa henti. Kongsikan era kita dengan Salcom DG tanpa batas, dicipta untuk era kita. Okey, yang sedang menyaksikan 3,700 di TikTok Live kami bersama dengan Bella Astila. Pagi ni pertanyaan kami, Eva. Ya, saya. Berapa lama talking stage awak sebelum official bercinta? Okey, kalau nak ikutkan, saya ni tak adalah bercinta kot. Sebabnya saya kenal suami saya yang sekarang ni, kiranya dekat laman cari jodoh. Oh. Dekat laman cari jodoh. Dalam masa 6 bulan macam tu kami kenal dan dia terus contact my mum. Kata nak masuk Malaysia. Dia terus contact your mum kata nak masuk Malaysia. Ya. Maknanya fasa ta'aruf ni tak ada lah. Dia macam kenal je. Kita orang bersembang-sembang macam tu. Dia macam sembang-sembang untuk macam suai kenal macam tu je lah. Dalam masa 6 bulan macam tu. Tapi dia tak direct cakap dengan dia tak cakap dengan I direct lah. Dia nak apa? Nak masuk. Dia nak masuk I, macam nak suka I ke apa semua. Tapi dia direct to my mum. Maknanya dia taruh dengan your mum lagi lama lah. Ya. Tapi memang gentleman lah. Gentleman, betul. Ya, betul. Dia terus dalam masa 6 bulan kita orang kenal. And then dia terus 6 bulan lepas tu datang Malaysia. And then kiranya lepas 6 bulan tu juga kami bernikah. Alhamdulillah. Maknanya semua selesai. Maknanya mengenali semua dalam masa 6 bulan tu je. Ya, betul. Dalam 6 bulan tu saja. Sebab kita kenal kat laman cari jodoh. Memang betul nak cari jodoh. Bukan untuk masa nak bercinta. So memang kita betul-betul kenal. Dan dia terus ke direct parents lah. Parents suka macam tu. Bercinta lepas kahwin. Ya, betul. Bercinta lepas kahwin. So Eva, Alhamdulillah. hubungan awak dengan suami dah berapa lama tadi? Alhamdulillah semalam genap 9 tahun. 9 tahun dah. Okey, tapi untuk orang dulu-dulu benda ni biasa. Maknanya atas pilihan keluarga, kenal, doa mak ayah, restu, hubungan lepas kahwin tu dia jadi okey, dia jadi baik. Betul tak? Ya, betul. Betul. Actually, my mum pun sebenarnya tak tahu saya kenal suami dekat laman cari jodoh. Tapi bila dah kahwin ni, mak dah tahu tak? Cerita baru tak? Tahu. Dah anak satu baru mak tahu. Baru bagi tahu. Oh, sebenarnya kau yang jumpa. Ya Allah. Sebab kita takut mentaliti macam orang kata betul ke jumpa orang yang macam ni, boleh percaya ke? Sebab yelah lama cari jodoh kan. Yelah. Semua macam siapa sangka benda tu. Alhamdulillah lah menemukan jodoh tu kan. So depan anak satu baru my parents tahu yang kita kenal dekat laman cari jodoh. Ya. Tapi husband pun masa tu dia main peranan bagus. Dia pergi kenal dengan mak. Gentleman. Ya, betul. Alhamdulillah. Masa kita nak tahu dekat sini jodoh ni, dia bukan tentu kat mana, bukan tentu siapa, bukan tentu platform mana. Betul. If dah jodoh, tak ke mana. that's right. Yang lain kalau ada 0395433355 boleh call kami dan juga boleh WhatsApp kami di 0165127777 dan juga boleh komen kat social media kami. Berapa lama talking stage korang ni sebelum official bercinta? Macam Bella memang sekejap je. Daripada gunung lah. Gunung. Punca di gunung Era music terkini. Selit. In the vibe. In the vibe. Tapi talking stage ni maksudnya kita pun bukan tahu dia ni istimewa ke tak. Betul. Dia pun tak tahu kita ni. Kenal-kenal. Kenal. Kat mana makan dah. Kan? Itu yang seronok sebenarnya. Ya tu. Time tu yang paling best. Kadang-kadang mesej punya lama tak sedar dah pagi kan. Tak, yelah, tapi sebenarnya kita, dalam pada masa sama kita tak tahu sama dia ada talking stage dengan orang lain juga ke tak. Itu confirm ada lah. Itu kita kena be open minded yang we are not the only person yang dia tengah cakap. Betul. No. Tak boleh. Lama-lama saja Macam Radin cakap kita ni tak pasang pancing tu banyak. Mana yang sangkut tu kita tak tahu. Berapa lama Dia macam aku tak. Aku macam aku nak kenal seorang ni Bil. Aku tu dulu. Fokus. Aku Fokus kan? Bukanlah fokus pun. Ada je kawan-kawan lain. Tapi ni yang tengok pada vibe. Tapi dia tiba bukan pancing, jala. Bukan, yang elektrik tu. Baik kalau tak bom ikan. Biar semua terapung je. Ya. memang 6 bulan macam tu. Correct apa? Semua. memang gentleman lah.